Tahukah anda bahawa sisa daripada ikan sebenarnya boleh menjadi baja semula jadi untuk tumbuhan? Dalam sistem aquaponik, tiada apa yang dibagikan. Setiap komponen memainkan peranannya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari SNK Bushy Sulaiman. Mari sama-sama kita saksikan sisa aquaponik kami. Tanaman yang kami pilih ialah tanaman kangkung. Kangkung dipilih kerana ia sangat sesuai untuk sistem aquaponik yang kami buat. Tumbuhan ini cepat tumbuh, mudah matang dan tidak perlukan penjagaan yang rumit. Selain itu, kangkung mempunyai kos penyelenggaraan yang rendah kerana ia tidak perlukan penggunaan baja kimia. Nutrien yang diperlukan diperoleh daripada sisa ikan di dalam kangkung. Akar kangkung membantu untuk menyerap nitrat dan bahan buangan dalam air. Ini menjadikan air lebih bersih dan selamat untuk ikan. Ikan yang kami pilih ialah ikan tilapia. Kami memilih ikan ini kerana ia tahan lasak dan mampu hidup dalam berbagai keadaan. Oleh itu, ikan ini sesuai dipelihara dalam sistem aquaponik. Selain itu, nilai pemasaran ikan tilapia sangat tinggi, membuatkan ia sesuai untuk tujuan komersial. Sisa yang dihasilkan oleh ikan dijadikan sumber utama nutrien bagi tumbuhan. Hai kawan-kawan, sekarang kami akan menerangkan tentang sistem ini berfungsi. Air bermula daripada tangki ikan yang mengandungi ikan tilapia. Pam air akan mengembang air yang mengandung nutrien ke bahagian tanaman. Akar kangkung akan menyerap nutrien tersebut untuk proses pertumbuhan. Selepas nutrien diserap, air yang telah ditapis oleh akar tumbuhan akan mengalir semula ke dalam tangki ikan. Proses ini berlaku secara berterusan dan menghasilkan satu kitaran yang saling melengkapi antara ikan, tumbuhan dan bakteria. Sistem ini menjimatkan penggunaan air kerana air dikemas semula. Bagi meningkatkan kecekapan sistem, kami telah menggunakan teknologi Internet of Things (IoT). Apakah itu IoT? IoT ialah teknologi yang menghubungkan pelbagai peranti elektronik melalui internet untuk mengumpul, menghantar dan memproses data secara automatik. Inovasi pertama ialah sensor suhu. Sensor ini memantau suhu air secara masa nyata. Jika suhu berubah daripada julat yang sesuai, pengguna boleh mengambil tindakan segera bagi memastikan ikan dan tumbuhan berada dalam keadaan yang optimum. Inovasi kedua ialah sensor TDS. Sensor ini mengukur jumlah bahan terlarut di dalam air. Bacaan TDS membantu kami mengetahui sama ada kandungan nutrien dalam air berada pada tahap yang sesuai untuk pertumbuhan kangkung. Sensor ultrasonik berfungsi untuk mengukur paras air dalam tangki aquaponik melalui jarak permukaan air serta mengesan jarak antara manusia dengan sistem. Data yang dikesan akan dihantar kepada microbit dan microbit akan mengeluarkan amaran apabila seseorang berada terlalu dekat dengan sistem. Ketiga-tiga sensor ini berfungsi bersama dengan microbit untuk memproses data yang dikumpul. Oleh itu, keadaan sistem aquaponik dapat dipantau dengan lebih mudah dan cekap. Setiap titisan air dalam sistem ini membawa kehidupan kepada ikan. Setiap nutrien menyuburkan tanaman dan setiap inovasi membuka peluang kepada pertanian yang lebih mampan. Kami juga berharap projek kami akan menjadi bukti bahawa teknologi dan alam semula jadi yang saling melengkapi demi masa depan yang lebih hijau. Sekian, terima kasih. Bye.